So dalam topik respirasi sel, metabolisme ni adalah satu proses di mana dia akan menguraikan bahan-bahan organik yang dalam badan kita lah. Apa makanan yang kita makan, apa semua tu diuraikan. So proses metabolisme ni boleh dibahagikan kepada dua, betul? Apa benda? Anabolisme dan juga katabolisme. Membebaskan tenaga, katabolisme adalah bebas tenaga. Yang ni guna tenaga. Kita juga belajar proses respirasi. Dalam semua organisma hidup dia menjalankan proses respirasi. Tapi namanya adalah respirasi aerob. Respirasi aerob ni adalah satu proses yang mana ada dua tempat berlaku. Yang pertama dia berlaku dekat cytoplasma dan satu lagi adalah dia berlaku di dalam mitokondria. Proses yang berlaku dalam cytoplasma nama dia adalah glycolysis. Manakala proses yang berlaku dalam mitokondria ni adalah proses pengoksidaan pyruvate. Ini dua benda yang you kena tahu dalam proses respirasi aerob. So bila dua-dua dah berlakunya proses dalam proses glycolysis, lepas tu pergi pula proses pengoksidaan, maka satu sel tu dia akan menghasilkan tenaga. Maka lengkaplah proses respirasi aerob. Glycolysis ni adalah proses di mana gula ataupun glukosa, satu molekul glukosa dia akan diuraikan menjadi pyruvate. Okey, dua molekul pyruvate. Lepas tu pyruvate ni pula akan digunakan di dalam mitokondria untuk proses pengoksidaan pyruvate. Dan dalam proses pengoksidaan pyruvate ni dia akan menghasilkan karbon dioksida, wap udara, kita hembus nafas kan. Karbon dioksida, air, H2O dan juga tenaga.